Polis Diraja Malaysia pada hari ini ingin memaklumkan pelaksanaan operasi Hazard 3.0 ataupun Op Hazard 3 yang telah dilancarkan bermula pada 6 April 2026 sebagai satu operasi bersepadu berskala nasional dan membantras aktiviti haram berkaitan sisa elektronik ataupun e-waste. Namun demikian, hasil risikan terkini mendapati kegiatan penyeludupan dan pemprosesan haram e-waste masih berterusan, termasuk kemasukan kontena-kontena sisa elektronik secara tidak sah melalui pintu masuk negara. Perkembangan ini menunjukkan kewujudan permintaan berterusan daripada premis dan kilang haram dalam negara yang menjalankan aktiviti pemprosesan e-waste secara tidak terkawal. Aktiviti ini bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah berpotensi mencetuskan pelbagai implikasi serius termasuk ancaman terhadap jenayah kesihatan awam, pencemaran alam sekitar serta penglibatan elemen jenayah lain seperti rasuah, penyalahgunaan kuasa dan kewujudan pasaran gelap. Sebanyak 110 serbuan telah dibuat dalam operasi ini. Hasil pemeriksaan lanjut mendapati sebanyak 42 premis yang diserbu berstatus kilang haram yang dikesan menjalankan aktiviti pemprosesan sisa elektronik e-waste. Secara keseluruhannya, sebanyak 223 kes dibuka menerusi serbuan dan pemeriksaan yang telah dibuat. Seramai 868 individu telah diperiksa dan daripada jumlah tersebut 515 individu telah ditangkap atas pelbagai kesalahan melibatkan warga negara tempatan serta pendatang asing tanpa izin, lingkungan umur di antara 16 hingga 70 tahun. Kesalahan yang dikesan dalam proses ini melibatkan beberapa kategori utama iaitu kesalahan alam sekitar dan e-waste di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Buangan Berjadual 2005. Di samping itu, kesalahan-kesalahan lain yang berkaitan adalah mengenai Akta Secondhand Barang Lusuh 1946, Undang-Undang Kecil PBT, Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 dan pelbagai-pelbagai lagi kesalahan yang akan kita maklumkan. Jumlah keseluruhan rampasan dan sitaan dianggarkan mencecah RM582 juta yang melibatkan sisa e-waste sebanyak 6,378 tan bernilai RM455 juta, produk akhir ataupun end produk sebanyak 377 tan bernilai RM7.4 juta ringgit. Jadi end produk dia termasuklah aluminium, tembaga, timah dan sebagainya yang diproses daripada e-waste tersebut. Barangan lusuh sebanyak 1,925 tan bernilai RM11.6 juta dan lain-lain rampasan bernilai RM107 juta.